Kerja TikTok, gaji RM11,000, siap hotel dengan flight lagi. Bunyi macam rezeki banyak kan? Tapi rupa-rupanya perangkap dadah antarabangsa. Baru-baru ni Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili, ada dedahkan satu kes yang memang susah nak hadap. 4 anak muda bawah umur 25 tahun, 2 lelaki dan 2 perempuan. Ada yang couple, ada yang tunang. Diorang semua ni ditahan sebab cuba seludup 86 kg ganja. Nilai dia hampir 8.3 juta ringgit. Nak dibawa masuk ke United Kingdom. Yang paling menarik, semua ni bermula dari tawaran kerja di TikTok. Konon-kononnya kerja sambil travel, melancong ke Manchester. Gaji 8,000 sampai ke 11,000. Siap flight, siap hotel, jadual pun nampak macam betul. Kalau kau tengok pun mestilah rasa legit. Tapi realitinya beg yang diorang bawa tu bukanlah beg sendiri. Sampai je airport, bila scan, jumpa dadah banyak dalam beg. Dan sekelip mata, semua kena tahan. Dan kes ni bukan kes kecil Sejak tahun 2021, lebih 400 rakyat Malaysia dah kena tipu dengan sedikit job scam dan keldai dadah. Kebanyakannya direkrut melalui TikTok, Telegram dan Instagram. Mereka gunakan iklan palsu, akaun verified tipu, siap guna AI generated content untuk nampak real. Dan yang paling sedih, mangsa bukan budak tak sekolah. Ada yang kerja di oil and gas, ada yang fresh graduate university. Sebab semua orang tengah kejar duit cepat sekarang ni. Semua nak jalan pintas untuk cari rezeki. Padahal benda tu racun. Sekarang sindiket dah makin bijak. Diorang dah tahu dah Gen Z suka content travel, suka kerja fleksibel dan suka job 4 angka tanpa pengalaman. So diorang guna semua benda tu untuk perangkap mereka. Bukan semua kerja online tu rezeki. Kadang-kadang rezeki cepat itu adalah umpan sindiket. Engkau rasa patut ke TikTok tapis iklan kerja macam ni? Atau biar korang sendiri belajar cara susah? Aizrin Samni, Ideas that move Malaysia forward.